Pada 30 Mei 2025, polis menerima panggilan daripada seorang perempuan yang bernama Whitney tentang kehilangan anaknya 3 orang yang tak pulang-pulang lagi selepas keluar bersama dengan bekas suaminya, iaitu Travis. Tapi selepas dapat tahu apa yang terjadi pada anaknya, Whitney hanya mampu meraung dalam kesedihan dan juga kesakitan. Tak dapat terima realiti apa yang terjadi kepada 3 orang anaknya. Travis Baker, 32 tahun, iaitu ayah kandung juga kepada 3 orang anak perempuannya, iaitu Peyton, Evelyn dan Olivia, merupakan seorang bekas tentera yang terlibat dengan Afghanistan. Selepas kes penceraian antara Travis dan Whitney, mahkamah membenarkan Travis untuk melawat anak-anaknya setiap hujung minggu daripada pukul 5 petang hinggalah pukul 8 malam. Tapi nak dijadikan cerita, 30 Mei 2025 ni, Whitney call Travis tak angkat, WhatsApp tak reply, and terus Whitney call polis. Polis serta-merta melaksanakan misi pencarian daripada pagi, siang, petang dan juga malam, tapi still tak ada apa-apa info. 3 hari kemudian, polis terjumpa kereta yang dinaiki oleh Travis berdekatan dengan campsite ni, area camping, tapi kereta yang ditemui berada jauh daripada area camping ni, and tempat tu memang tak ada orang lalu lalang langsung kat situ. Tak lama kemudian polis temui ketiga-tiga anak perempuan ni, tetapi dalam keadaan tangan diikat dengan kabel tie dan kepala dicekup dalam keadaan tidak bernyawa. Polis mengesahkan ini adalah kes pembunuhan dan suspek utama yang terlibat adalah Travis Baker, ayah kandung diorang sendiri. Pada petang hari jasad anak-anak kecil ini ditemui, pihak berkuasa kerahkan law enforcement agency, federal authorities dan semua anggota yang bertugas untuk mencari dan jejaki Travis. Someone yang pernah duduk dalam tentera ni memang tak ada masalah pun kalau dia sesat dalam hutan. Dia boleh survive dalam hutan sebulan, 2 bulan, tak ada masalah langsung. Sampai sekarang ni 11 hari bulan 6, polis masih lagi belum ada apa-apa maklumat tentang Travis, dan orang ramai yang berdekatan dengan tempat kejadian dinasihati untuk tidak memasuki kawasan yang dipercayai Travis bersembunyi. Sama-sama kita mengharapkan semoga anak-anak kecil ini mendapatkan keadilan. May God be with you.